Jadi ada lagi kaedah lain yang macam kata, macam kita nak baca baris atas baris bawah tu kan, dia buat awan, lepas tu dia buat ayat lah yang bawah tu kan, lepas tu dia buat apa, tumbuk tu kan. Yang tu kaedah tu lah bagi saya yang paling yang mudah ingat. Dia tak pernah. Tak pernah. Cuma saya buat solution sendiri je lah, study sendiri. Saya tengok YouTube, lepas tu saya tulis dekat A4 apa ni, adik batau tu. Saya nak hafal, contoh konon saya nak hafal lah kan, tapi memang tak boleh hafal. Tapi itulah bila tak boleh hafal tu, dah lalu dekat TikTok tu saya jumpa Dr. Zakaria tu kan. Bila dia tunjuk cara nak hafal tu, guna dia punya kaedah tu, saya rasa macam senang. Tu saya join tu. Lagipun saya dah jumpa dah Dr. Zakaria tu dulu. Saya dah jumpa face to face dengan dia. Lama dah. Cuma dekat bila ni kan jumpa kat TikTok kan. Dia saya tengok macam senang ni. Tu saya join. Dia yang paling seronok ni bila kita nak menghafal adik batau tu, dia ada konsep dia. Dan dia attach dengan gambar tu yang mudahkan kita ingat tu. Yang tu yang paling saya ingat kan tu. Macam gambar tu macam ayam dia guna sotong lah, ini dia guna kaki lah. Tu senang lah nak ingat. Lepas tu saya tertarik yang dekat situ. Yang tu lah kaedah lain pada yang lain. Kaedah Dr. Zakaria ni Taraki ni. Okay, perubahan sebelum ni saya masuk masjid, saya tak tahu apa dia tulis di dinding tu. Saya tak tahu apa dia tulis. Yang lain lah ni, bila saya masuk masjid, saya boleh baca sikit-sikit kat dinding tu dia tulis. Itulah. Yang ni surah Yasin dia tulis. Okey. Yang ni ayat kursi, saya nampak sikit-sikit lah. Ni ayat kursi. Kalau sebelum ni masa tak nampak langsung. Apa benda dia tulis kat dinding ni. Jadi mulahan dia macam tu lah perubahan dia. So kita boleh baca sikit-sikit kan. Dulu tak tahu apa langsung, tak tengok blank terus. Dia memang tak ni lah, tak sepatutnya macam tu lah. So bagi saya dalam 4 bulan ni bisa memang agak cepat lah dengan kaedah ni. Jadi terpulang kat dia sebenarnya kat diri kita semua. Kalau kita rajin baca, saya rasa boleh lagi tu, sebab kita kan bekerja dengan ada equipment lain kan. Dalam usia macam ni, bila dah belajar ni masa tu ni sikit lah kan dengan kerja kan. So kalau kata ada masa banyak tu, kalau rajin baca tu, saya cepat lagi.